Setiap kehidupan kita mempunyai satu impian dan satu kehendak. Dan kalau boleh kehendak kita itu adalah menjurus ke arah kebaikan, ke arah kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast CED Agensi, destinasi perlindungan kenderaan anda. Jadi pada episod yang pertama, kita bersama dengan tetamu kita iaitu CEO CED Agensi sendiri. Jadi pada episod yang kedua ni, kita ada tetamu yang paling istimewa, paling dekat, paling rapat dengan masyarakat Kelantan. Orang Kelantan mesti kenal, mesti tahu, mesti kalau orang tak tahu tu macam bukan orang Kelantan lah. Sebabnya orang bukan orang Kelantan pun tahu, kenal siapa sosok yang kita akan bawakan di podcast CED Agensi. Jadi pakak tunggu hok mana duk nanti siapa-siapa tu. Kita bawakan the one and only. Dia merupakan tukar karut pun dia, penyanyi pun dia, komposer pun dia, semua dia boleh belaka. Kita mempersilakan Fadih Turbo. Assalamualaikum Fadih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat Fadih? Sihat, alhamdulillah. Terima kasih lah CED Agensi dan semualah yang mana terlibat untuk podcast ni. Okey. Jadi hari ni Abdi kita bawa ke Abdi podcast ni. Orang kata kita gambar terang Abdi. Kita gambar terang, kata kita tak aja buat lagi. Tapi kita tengok dah. Tengok dah. Kita tengok baru ni Amir Jarumas bersama dengan Cik Hisham Mokhtar. Itu episod yang pertama. Episod pertama. Baru ni. Jadi ni episod yang kedua. Siri yang kedua lah. Ya. Jadi maknanya antara orang terawal juga. Antara orang terawal. Orang kata kita boleh bersama dengan Fadih Turbo ni, nak ayatnya bukannya mudah, bukannya orang kata bukan senang lah. Sebabnya jadual dia memang agak pack. Jadi nak boleh kau dia tu jadi payah kat lah. Payah sebab kita mari ni pun kerana Amir ni sebenarnya. Kalau kerana isi kita tak mari dah. Jadi terima kasih Abdi kerana sudi mari ke podcast CED Agensi. Terima kasih. Destinasi perlindungan kenderaan anda. Dia baru kemah dah. Tagline dia tu. Okey, kita nak ulas sekali lagi. Destinasi perlindungan kenderaan anda. Dia baru jolo. Jadi orang kata kita santai-santai Abdi. Kita geng-geng, kita relax. Jadi kita ada Abdi, kita boleh tahu sedikit sebanyak lagu mana Abdillah ni perkembangan lagu mana semua. Jadi kita teruskan dengan introduce saudara Fadih Turbo. Jadi nama gapo, asal mana, lagu mana, ceritalah Abdi dekorang. Jadi pendengar-pendengar podcast CED Agensi pun nak tahu juga. Duk kena Fadih Turbo, duk kena atas petah, duk kena atas bahasa dikit ni Abdi. Mana tak tahu lagi. Tak tahu lagi detail lagu mana, nama gapo, anak nombor berapa. Jadi boleh kena, boleh biasa lah hari ni. Tapi betul kalau kita kira penonton ataupun pengunjung-pengunjung tempat event, tempat program, dia hanya kena di sebalik Fadih Turbo. Dia tak tahu lagi korak duk mana, panah duk mana. Sebab orang-orang terdekat saja apa benda tu kan. Tak tahulah parut kudis di pohon tu lah. Tempat tidur dengan Amir pun kita tidur pun pakai seluar jeans, pakai baju kuk. Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi kepada CED Agensi untuk nak renew Rotek Insurance dan juga macam-macam lagi perlindungan lah. Jadi CED Agensi, destinasi perlindungan kenderaan anda. Jadi jangan lupa untuk anda support, anda sokong CED Agensi. Sebelum saya memperkenalkan diri saya ni, saya nak ucap sekali lagi terima kasih kepada Boh Hisse selaku CEO CED Agensi. Sebabnya bukan setakat DK je dia panggil hamba ni. Podcast episod awal ni dia hamba dipanggil. Episod awal Amir Jarumah ni. Selepas dia selalu. Selepas CEO tu Fadih Turbo selalu duk. Jadi mungkinlah Fadih Turbo ni kelas-kelas COO lah. Jadi COO ni. COO dia jadi agensi. Okey, baik.
Jadi nama saya, nama panel saya Fadil Turbo. Fadil Turbo. Nama sebenar saya mengikut IC Muhammad Fadil bin Muhammad Noor. Saya berasal daripada Kampung Telekung, Kuala Krai. Dan saya menetap juga di Kampung Telekung, Kuala Krai. Sekolah rendah saya di SKT lah. Orang panggil Sekolah Kebangsaan Telekung. Dan sekolah menengah saya di Sekolah Menengah Keruh. Dan ambo menyambung pengajian. Menyambung pengajian tinggi di Kuala Lumpur. Iaitu di Kilang. Di Kilang. Itu antara pencapaian ambo paling tinggi. Paling tinggi. Masa tu Kilang tu 4 tingkat. Tu. Ambo bahagian packing. Tinggi ngoti. Bahagian packing kotak. Duduk tingkat 4. Kata gila ni lah baru. Orang kata betul-betul menyambung pengajian tinggi. Sebab apa ambo kata ambo menyambung pengajian tinggi? Sebab apa dia? Sebab ambo gitu dia kata, awak ada pengalaman untuk kerja? Kata tak ada. Okey, gini, awak belajar. Rupa-rupanya aku ni ada tawaran juga untuk nak belajar. Dia belajar juga. Belajar juga. Jadi belajarnya bagaimana untuk packing produk dalam kotak. Apa kata dia ni Cina. Amo tak ingat nama. Amo tanya dia. Gapo dia? Amo tak ingat nama, tapi bos lah. Bos. Saya kerja di mana? Saya tengok ini semua orang pakai baju macam angkasa, mau naik angkasa. Dia pakai got tu pakai macam dengan mekuk-mekuk kepala ke apa. Lepas tu pakai ni baju di tubuh ni supik. Pakai macam jabe gitu. Macam zaman-zaman Covid dulu macam zaman-zaman Covid. Dia kata awak naik dekat atas. Berapa naik kita tengok. Gini. Dia ramai bukan ambo seorang. Masa tu ada 5 orang. Budak-budak belajar sambil bekerja. Jadi ambo pun balik lah duduk dengan sepupu. Betul? Balik pupu tanya lah ke mana? Beres boleh kerja? Kata hamba boleh belajar. Boleh belajar. Hamba mengaji. Dia tak mungkin minta kerja. Tapi aku minta kerja. Dia kata tak ada pengalaman boleh. Kena belajar. Kena belajar dulu. Bahagia packing bagai dalam kotak. Jadi itu antara amal sambung pembelajaran paling tinggi lah. Duduk di Kilang tingkat 4. Duduk Kilang tingkat 4 tu. Duduk di Kilang tingkat 4. Ngaji tinggi ngoti dia ni. Jadi amba ada isteri seorang. Sorang dia. Sorang ameh. Ingat aku. Tak boleh bini ambo tengok kalau podcast Cadet Agency dia beri menang Cadet Agency. Dia beri tengok. Kereta rotek mu kalau boleh pasika apa dia nak mari sama. Tak boleh seka. Cadet tak beri. Kalau ada kata tolak boleh bayar rotek. Boleh dia no. Dia nak renew juga. Okey, jadi ambo ada seorang bini. Ambo ada anak 3 orang. 3 orang. Ambo ada anak tina 2, anak jantan seorang. Dan kehidupan ambo ni bermula dengan keluarga yang cukup miskin lah. Ya. Jadi tegah. Tapi Abdi, anak tin ada 2. Anak tin ada 2. Tak ada aku hamba ada bini dah. Tidak boleh jadi natu. Kalau nak pun boleh. Jangan. Tak boleh bini tengok podcast. Tengok juga. Tak boleh. Jadi ambo berasal daripada keluarga yang miskin tegah. Miskin tegah. Mak ayah ambo orang susah. Jadi perjalanan kehidupan hamba daripada kecil sehinggalah hamba besar. Hamba ni banyak orang kata melalui fasa kesusahan. Dalam kehidupan lah. Bukan hamba ni sebagai orang yang senang. Sebabnya mak hamba dengan ayah hamba ni tanah pun tak ada. Tanah pun tak ada. Tak ada. Jadi orang nampak pada turbo ni duduk atas petah gini dah. Tapi hakikat sebenarnya bukan gitulah. Bukan gitulah. Jadi orang seni ni biasa meh. Orang seni ni jadi pokok, duduk atas daun kering jadi koko. Turun dirupuk jadi hijau. Dia gitu. Dia boleh tukar. Naik atas bangunan kedai 2 ria jadi merah. Jadi gitulah kehidupan orang seni ni dia biasa demi untuk nak menghiburkan hati orang. Dia ada juga main nyanyi. Aku ibarat seputu lilin. Naknya kita ni umpama seputu lilin yang rela membakar diri sendiri untuk kita nak menerangi orang lain, kita beri orang lain rasa suka, rasa betul, nak menghibur. Betul. Dalam hati kita ni hanya Tuhan saja yang tahu gapo dia perasaan, gapo dia fasa kehidupan yang kita lalui. Dan kehidupan hamba ni susah. Kemudian hamba ada 3 adik-beradik. 3 adik-beradik. Hamba ada 4 adik-beradik. 3 jantan. Seorang tina. Okey. Demoni ni
tak ada ikut jejak seperti saya. Namun ini semua ni ada career, ada kerja dia masing-masing. Lepas tu Ambo ni pernah bekerja di Kuala Lumpur. Ambo duduk di Selangor. Ambo pernah duduk di Johor demi untuk mencari sesuap nasi. Dan Ambo berkahwin pada tahun 2004. 2004 Ambo berkahwin, 2005 Ambo ada anak sulung, sehingga sampai kali ni Ambo ada anak bosu yang berumur 15 tahun pada tahun 2020 ni lah. Itulah sikit sebanyak latar belakang yang orang jaga tahu. Molek juga moga Cik Dik nak tahu tak. Jadi kita royak orang pelanggan-pelanggan Cik Dik pun boleh tahu. Oh ni nak teh padi. Jadi orang kata gitulah sedikit sebanyak dok. Jadi pernah kerja Kuala Lumpur. Kerja Kuala Lumpur apa dia? Penuh. Kerja Kuala Lumpur. Kuala Lumpur lama. Dok Kuala Lumpur. Kita duduk Kuala Lumpur tahun 99. Masa tu tak ada ambil result SPM. Duduk tingkat 4 ngaji tinggi Kuala Lumpur dah. Tak ada. Pergi dengan CJ tak ada, pengalaman tak ada. Tapi boleh belajar molek-molek dah. Sambung ngaji. Oh, bisa. Jaga orang boleh gitu. Jaga. Boleh ngaji pula tingkat 4 pula tu. Tinggi sekali. Oh, tinggi sekali. Jadi gapo ni boleh rasa minat kau dikir lagu mana Abdi? Minat kau dikir idea boleh tercetak jadi tukar karut lagu mana? Kau mewarisi ayah kau siapa-siapa kau lagu mana dalam dikir ni boleh kau nak duduk atas petah berasa nak jadi orang dikir lagu mana? Okey. Sebenarnya orang kata main mana ni ataupun dalam kesenian ni dia ada genetik daripada orang-orang dulu. Mungkin kalau tidak ayah, mungkin tok. Kalau tidak tok, mungkin tak ye dah. Susu galu orang lain ni, mungkin orang lain tak nampak. Susu galu hamba nampak. Sebab orang yang terdekat dengan hamba adalah ayah hamba. Muhammad Nur tadi tu lah. Sebab hamba Muhammad Fadil bin Muhammad Nur. Muhammad Nur tadi tu adalah seorang tukar karut juga yang main dulu. Tukar karut juga? Tukar karut juga. Dia nama dia Abendon Nagoro. Orang panggil. Tapi lama lah. Jangan gitulah. Jadi, setiap kali ada orang mari dekat rumah, masa tu dia duk buat acara lagu mana tukar karut, lagu mana hadiki. Jadi, situlah Ambo curi-curi dengar. Nak jadi tukar karut ni, mu kena gini. Mu rima, mu gini. Patut, mu kena cerita, mu kena gini. Mu nak jadi orang ngejak, mu nak jadi orang muka. Jadi, Ambo pun kerek gitu Pak Dikir. Ambo ni dia jual 5, dia jual 4, dia jual 5 tu. Ambo boleh dikit dah. Boleh dikit dah? Dengan secara spontan, Ambo boleh ngarut dah. Tapi, tak tahulah betul ke tak. Tak tahu betul ke tak. Tapi boleh lah, boleh. Lepas tu, Ambo pernah masak kayu pagar. Dulu kan dikit teket. Pernah masak kayu pagar. Tapi zaman saya tak ada dikit teket. Tak ada. Zaman tak ada lagi. Tak ada. Ambo ada zaman ambo kecil-kecil. Ambo biasa masak kayu pagar dan ambo biasa nyepih. Mereka tahu nyepih ni bawa kereta ada pakai corong alik atas. Musik apa lah. Malam ni adik kakak jangan lupa untuk tobik beramai-ramai. Malam ni ada persembahan dikit barak daripada Daud Bukit Abah Lawe dengan Ripi Ana dengan pasuk sikit-sikit tukar karut sikit-sikit dengan penyanyi sikit-sikit. Tiket masa tu adalah 3 rial untuk orang tua, 2 rial untuk budak-budak. Jadi jangan lupa untuk tobik ramai-ramai. Masa tu tak ada tik. Kecek diri. Kecek dengan spekar gitu. Kecek ambo jual 5 lagi naik. Ayah ambo bawa kereta ambo duduk nyepih kat belakang. Bobe. Tak ada tik dulu. Mana ada telefon, apa ni nak tik, nak recording tak ada. Nah, jadi pengalaman ambo daripada situlah minat untuk nak jadi orang dikir. Jadi Abdi, kecek pasal apa ni? Kecek pasal susu galuh dok. Kecek pasal susu galuh ni nak ayaknya mungkin iyalah sebabnya saya dok. Saya ni sebenarnya ayah pun tak ada kata dikir barat, bukan orang dikir. Adik beradik ko alik itu tapi tengok kaji balik mula tok iye ni tok teri besar. Tok teri besar dia juga. Tok iye teno kita tok bida besar. Jadi turun kau cicik ni Abdi. Minat dikir barat. Betul. Jadi
kita betul lah dia kata genetik tu. Genetik ke apa semua tu gitu lah. Bukan kata mari dalam bodoh-bodoh sedap. Dia tak tebik dengan diri. Dia tebik dengan diri tapi dia genetik. Dia panggil apa dia? Dia orang panggil no go. No go. Dia panggil no go. Jadi gapo lagi pengalaman Abdi dalam dek ni panjang nak cerita Abdi. Panjang. Mereka ni. Jadi bila bekerja di Kuala Lumpur, pada tahun 2000 adalah di kalangan tempat hamba duduk di Selangor di KJ tu. Orang Kelantan ramai. Jadi bila orang Kelantan ramai, dia ni pernah dah deke dulu di Kapur Pasir. Kapur Pasir ni sahur antara orang deke di Kapur Pasir. Kalau Kuala Lumpur ni sahur lah situ. Tapi apa dia tak? Kalau kita lah, kita kenal Kapur Pasir ni dalam cerita Pok Yah macam codek je. Tapi memang wujud lah. Memang wujud lah. Memang wujud. Kita kenal situ. Dia orang Kapur Pasir ni memang ada deke. Lepas tu nama dia Abeliah. Abeliah ni tok jaga juga dulu. Lepas tu dia tanya, demo duk main keluarga orang deke dah tak okey tak ada. Bana-bana gung-gung kata ada duk rumah hamba. Ada duk rumah hamba nak deke lah. Nak deke boleh hamba klik ambil cuma kita nak deke mana dengan bahasa tak ada dengan apa tak ada tak apa dia mau buat mari dulu bagi. Jadi hamba pun masa tu kebetulan berhenti dah ngaji tu. Ngaji tingkat 4 dah. Berhenti ngaji dah. Berhenti dah ngaji. Hamba kerja di kilik aluminium. Jadi cleaner lori. Kerja lah ni. Nak ngata bagi di Kelantan. Driver lori tu India. Masa tu. Hamba pun klik ambil bagi di rumah. Ambil bagi alat-alat deke rumah buat pergi Kuala Lumpur. Buat pergi Kuala Lumpur, masa itulah hamba start nak tubuh masuk ke deke barak di KJ dengan nama Seni Warisan Darun Naim. Seni Warisan Darun Naim KJ. Training mula-mula ni bawah rumah kedai ni, moga tempat tak ada. Training 3 orang lah. 3 orang ke apa? 3 orang je deke mula-mula. Deke 3 orang? 3 orang. Abeliah mai bana dia lah juk jaga. Gila. Hamba mai go hamba lah jenuh. Lepas tu seorang lagi nama Pak Jak. Nama Pak Jak duduk kali cepat dia tapi dia duduk di KJ lah masa tu bersama-sama. Hamba 3 orang ni lah mula-mula menubuh ke masuk KDK Barak Seni Warisan Darun Naim KJ. Jadi dengan secara tak langsung hamba ada basic dah ngarut. Lama tu mari orang nak deke. Muka ramai Kelantan. Ya. Mari nak join hamba pun. Join ya. Deke lah. Deke hamba kata hamba nak jadi deke karut. Hamba saya jadi penyanyi. Ya. Bak moga suara kita togok nak jadi penyanyi. Jadi tapi ngarut. Mula-mula ngarut tu Abeliah ni kata, boleh ngarut juga ni demo dia. Mula arwah dah Abeliah ni. Dia kata gini kita pergi cari Pak Yah. Arwah Pak Yah patah dalam. Ayuh kepada Joran Jono. Tu. Arwah Pak Yah patah dalam. Pak Yah. Pergilah cari arwah Pak Yah patah dalam. Rumah dia kena sodok. Tak ada dah. Mana Pak Yah duduk? Dulu sini ni tak ada dah ni nak sodok. Pergi tanya orang muka Pak Yah nama besar kau lupa. Ya. Pergi tanya orang mana rumah Pak Yah KL? Orang panggil Pak Yah KL. Pak Yah KL. Mana rumah Pak Yah KL? Dia mana proyak nu kat atas-atas nu gapo lah tinggi lah rumah dia. Duduk rumah tinggi ya? Rumah tinggi. Rumah dia panggil rumah penempatan sementara. Masa tu Joran Jono kerja lah malah nak oyak lah kerja gapo ngakutnya marah dia. Dia tak boleh baik. Ya. Ambogi ngabeliah ketuk-ketuk pintu, buka pintu, Pak Yah ada. Assalamualaikum. Apa ya? Dia pun pesir tengok. Apa dia ni? Tak kenal? Dia tak kenal. Liah kata biasa. Arwah Abeliah ni. Dia kata biasa tak kenal. Lepas tu arwah Abeliah pun dia tak buka gerai. Muka takut. Ya. Salah kau masuk-masuk pergi ropok ke apa ni. Iyalah. Dua singkat lah. Buat gerai gini. Dia mau tak kenal kahwin kau ya? Mula Abeliah kata. Siapa dia lo kahwin ni anak murid tak ada jali ni. Dia anak murid tak ada jali mula Abeliah ni. Kahwin ni deke dengan mula Tok Said. Tok Said tu bana demo dulu. Nama gapo dia kata demo ni mula Pak Yah kata nama gapo demo. Lo kahwin orang panggil Liahullah. Liahullah bokok lalu dia. Bokok gerai selalu. Bokok gerai masuk duk bawa dalam dia. Buat tobik bano lah gapo. Jadi rekah ke cerita Abeliah ni kata, budak ni boleh ngarut. Cuma
kalau boleh nak suruh demo pergi lah. Ngajar-ngajar sikit buat kawan. Dia tanya, mana kaje? Masa tu dia pakai Honda Accord warna biru. Honda Accord warna biru. Accord player warna biru. Sohu masa tu. Sohu masa tu. Accord player. Jadi dia buat ni. Dia pun setuju ke apa kata gini. Buat turun hamba. Dia pergi buka nak tunjuk gong dia yang paling mahal. Dia pergi buka Accord player tu. Hamba lah hati kata, oh gila Pak Ya. Pakai Accord player. Kira kelas-kelas bukan kelas tamadah tu. Kelas tamadah. Dia ni pensyarah masa tu. Dia Masa tu? pensyarah kebudayaan UiTM. Masa tu. Oh ni, dia kata kahwin nak bawa gong ni pergi ngajar Pak Dek demo. Pak demo mau cari rumah antara orang yang special. Jadi bermulalah episod ambo Pak Ya mari ngajar di Basah. Mari ngajar di Basah. Pak Ya kata, citra demo ngarut Yaki. Kita muka bagi boleh, boleh kita. Bagi kelas ada basic tu boleh. Kita lama dah nak ke mic dia tak wui. Tak wui ya. Muka dia jemput teh. Jadi dia tahu lah tu kak. Pakai yolo kita naik tu kak. Memang tahu makan nasi ya tu. Assalamualaikum. Kita ngarut mula. Terima kasih belaka-laka. Ramai-ramai para penutup. Kecil, besar, tua, muda. Dia apa kata? Betul-betul. Betul-betul lah. Demo ni sebenarnya tak payah belajar dah sebenarnya. Dia kata demo tahu belakang dah tu. Cara Jackie. Lepas ni demo teh ngau Kelantan tu okay? Mau pun mangu ngau Kelantan. Keruk ngau Kelantan. Dia kata kita teh ngarut dua. Teteh ngarut dua. Masa tu siapa ngajar siapa muka? Masa tu dia suruh hamba ngajar. Dia muka lah. Dia muka. Hamba pun ngajar. Ngajar dia pukul lah. Lepas tu dia ngajar, hamba pukul. Dia kata demo ni sebenarnya boleh dah, cuma kita belajar ni lah cara-cara nak bawa melodi lagu, melodi lagu abule, lagu mata dia ajar lagu mata, lagu kaya sungguh ni Kelantan tu lah. Dia ajar untuk nak betul. Suara duduk mana ke apa. Dia ada lagu mana nak betul benda-benda kita boleh? Moga Abdi ni tu adalah first untuk Abdi nak menjakuh keluar tahun 2000, nak menjakuh keluar seni deke ni. Abdi pun terah letak. Kaya sungguh negeri Kelantan. Dia pun kata kerah. Mana ada wilanggut sikit. Dia pun letak suara dia sedap meh. Ya. Suara arwah Pak Ya ni sedap. Suara dia tu bunyi seruk basah. Seruk basah dia tu memang tak boleh nak itulah. Lepas tu lagu yang paling top masa tu dia nyanyi. Kalau dia pergi mana-mana wajib dia nyanyi. Bapa adik mara Kaabah begitu lalu. Ada Jo nyanyi. Jo cover balik. Lagu tu memang lagu wajib Kalau mana-mana dia pergi pun memang dia akan nyanyi. So kau kata nak ambil pun teriak mula-mula dengar. Payah kedua yang ketiga dah. Mula-mula. Sedih meh lagu dia. Dia kayak satu lelaki tu pergi nak kerja bini nak dengar kata-kata ke. Asuk mengasuh. Jadi punah rumah tangga. Punah. Tu nasihat dalam lagu dia. Lepas tu betul. Selepas belajar tu, ambil rekah ni mana? Rekah. Panjang 2000, tahun 2000 nak pergi ke sampai 2020 ni panjang. 20 ni tahu Ambil rekah. Ambil pun dikit lah kot kalau putan di apa sibuk ni banyak lah ambil benih. Barulah timbul pula ni pokok orang-orang ngaji ni lah. Marilah muslih, hisai. Gapa situ lah hamba kenal muslih, hamba kenal hisai. Hisai. Sohu tu lah. Isai ke dia panggil. Isai Salat Bukit. Isai Salat Madu. Tapi kalau pun panggil Isai Fazli Syam. Isai Fazli Syam. Isai Fazli Syam. Nak kita nak sebut payah benar. Tak. Kenal lah situ. Jadi hamba pun bersahabat baik lah belakang. Lepas tu hamba pun kenal dengan Mak Yi. Mak Soto dia panggil Mak Yi Kastel. Arjuna Sukma. Ramai lah kenal. Sampailah tahun 2007 hamba ada buat persembahan di Dataran Merdeka bersama dengan Sabri Yunu, bersama dengan Amal Lipan Baro, arwah Amal Lipan Baro. Lepas tu kumpulan pendekar ramai masa tu 1000 berapa pendekar ada dalam keratan akbar. Habis Sabri Yunu pernah masuk dalam akbar. Tu antara momen-momen yang terakhir hamba di bersama dengan pendekar Kuala Lumpur, dan hamba nekat untuk balik ke Kelantan
kerana amo nak kembangkan bakat DK Barat. Okey. Kecek pasal balik Kelantan Abdi. Ya. Lagu mana Abdi boleh rasa nak balik Kelantan? Sedangkan Abdi duduk Kuala Lumpur lama dah daripada tahun apa? Tahun 99. 99 sampai 2007. Lama dah Abdi. Lama. Jadi lagu mana boleh nak balik Kelantan? Ceritanya. Sikit lah boleh cerita Abdi. Itulah sebab saya ni Ambil tak tanya lagi soalan idola tapi ambo nak royak lalu lah. Tak apa. Idola mungkin ada kat belakang tu. Antara lah salah seorang. Antara. Cikgu Naim. Arwah Cikgu Naim. Ambo ni dengar dia nak pergi deki di Bukit Jalil masa tu. Ambo dengar dia nak pergi ada rombongan daripada Jabat Teh. Ambo tak ingat Jabat Teh gapo, pergi rombongan ke Bukit Jalil. Ambo ni nak royak masa tu payah meh. Payah. Tu gapo pinjam. Pinjam motor ke? Nak pergi Pak Deki? Ambo pinjam motor ke? Bukan nak pergi Pak Deki. Ambo pinjam motor ke? Nak pergi tengok Cikgu Naim. Nak pergi tengok Cikgu Naim je? Nak pergi tengok Cikgu Naim. Ambo sapa di Bukit Jalil. Muka Cikgu Naim yang biasa dah dengan ambo kecek-kecek. Yang dia tak kenal ambo kenal dia. Ambo pergi. Sapa di Bukit Jalil. Jumpa lah dengan dia. Ambo kisah lah. Ambo tak malu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk lah. Dia tak kenal tu. Kalau kenal, dah. Gitulah kalau kenal. Okay. Lepas tu, ambo kisah lah. Waalaikumsalam. Mana? Kita pun royak aduk kajian gini. Kita pun royak anak saya ni, anak Abang Noh ni. Abang Noh mana? Anak Abang Noh Nagara gini. Allah. Ambil kursi duduk. Kursi. Dia ada lah. Antara perbualan dalam tu gini-gini dia kata satu je dia royak. Dia pernah juga ada pesan kat orang lain juga. Kalau nak deki kena klik duduk Kelantan. Dia kata kalau nak deki dia cuba ni. Nak deki kena klik duduk Kelantan. Gedung budaya kita nu duduk di Kelantan. Duduk di Kelantan. Dia tu. Ngaruk-ngaruk di Kelantan nak cari orang-orang muda pelapis-pelapis dia tu. Jadi ambo masa tu ambo tak fikir lagi sebab ambo pun kena ada komitmen kerja. Dia terdetik juga satu rasa di hati. Aku rasa boleh kali aku jadi tukang karut. Baliklah ambo di Kelantan pada tahun 2007 selepas pada persembahan tu mungkin dalam hujung-hujung tahun 2007. Pakai balik dengan tahun tu selalu. Ambo balik tahun tu dah. Ambo ngelah dah tu momen-momen terakhir ambo deki di Kuala Lumpur bersama dengan ambo yang tadi tu lah. Di Dataran Merdeka tu, ambo balik di Kelantan. Mula-mula ambo balik, ambo tanding deki Barat dengan pasukan Seri Kuantan Pahih. Ambo kata ayah ambo. Ayah ambo kata lah anak ambo nak balik, ambo tak usah dah deki. Ayah ambo tak deki dah tapi orang minta tolong. Orang minta tolong. Ambo tanding mula-mula mari tanding tu depan dengan kedai CEDIC agensi tu. Sini tu tempat ambo klik Kelantan mula-mula ambo tanding dengan tak training. Ayah ambo tolong training, ambo tolong mari ngarut. Kira orang lain training orang lain ngarut ni. Dewan Majlis Daerah. Macet. Dewan Majlis Daerah Macet. Ambo dikit tanding. Ambo siapa? Esok ke nak tanding. Hari ni ambo siapa esok nak tanding. Masa tu arwah Habib Daud jadi mengadil. Ambo tak ingat dah ramai 2-3 orang tapi ambo tak ingat. Jadi ambo petang di DK. DK. Mewakili ni. Sebenarnya nak DK dengan Kepulauan Seri Kuantan Pahih tapi untuk mewakili Majlis Daerah Kuala Kerai tu penuh dah. Seri Kuantan Pahih ni wak mari puak DK campur dengan Uteban tu. Uteban tu pengurus dia nama Pak Bar. Kalau Pak Bar tengok, Pak Bar kena mari renew rotek di CEDIC agensi. Kalau Pak Bar tengok dah. Destinasi perlindungan? Destinasi perlindungan kenderaan anda. Betul. Jadi Pak Bar apa kata boleh, setuju. Kita buat atas nama Macet. Marilah tanding di Majlis Daerah Macet. Mai kokeng tanding. Benar. Arwah Habib Daud kata, tak. Dia kata dia mau ngarut. Kita pun. Arwah Habib Daud. Bagi sahu. Bagi legend lah. Bagi legend. Tak kata dia mau ngarut gini-gini. Kita pun. Bukan ada. Gila tanding Kota Baru. Perekat seterusnya lah. Perekat seterusnya. Lawa dengan arwah Asyik Seri Panggu. Arwah Asyik Seri Panggu. Dia ngarut. Dia ngoh kok keli. Buat tu deke meh. So potong api awak dia. Berapi dia.
Kau deke. Kita kata ni baru ya Allah kena lah. Aku tak aja tengok ni orang deke belah ni ni mau Kelantan hebat dah. Boleh nyakit dah. Boleh nyakit lah. Kata Jawi lah kita pun. Jawi. Alah Aloh dia. Alah, pak kata alah. Okey, kita pun daripada situlah kita bermula pula. Masuklah tanda RTM gapo gitu gini amo masuk alah Sarenge, masuk yang kedua alah Suku, masuk yang ketiga tahun 2010 di Aceh ni ambo alah dengan Muslih di separuh. Lepas tu ambo pun ditelefon oleh seorang hamba ni, dia kata nak ambil ambo jadi tukang karut gini-gini nak gandeng dengan beli gajah laut. Ambo kata ambo nak masuk ngelah. Ni ambo nak masuk sebab Sarenge alah. Suku masuk pertama alah Sarenge, masuk kedua alah Suku, masuk ketiga alah separuh. Masuk yang keempat kalau aku kalah juga aku asyik tanding. Asyik dah tanding. Tapi kalau aku benar aku asyik dah tanding. Aku nak ngelah sini masa tu tahun 2012. Masuklah dengan beli gajah laut, tanding Johor. Masuk TB masa tu. Relax masuk TB. Buat di komplek JKKM masa tu tahun 2012. Benarlah tanding. Jadi Johor, boleh Johor. Hadiah masa tu 40,000. Mula-mula rasa hadiah besar 40,000. Banyak 40,000 tu. Banyak. Jadi daripada situlah ambo pun nak beri lah tanding DK lah kok luar gini lah. DK pada gapo gitu gini. Tak guru ambo mari Kelantan mula-mula ni dah lah tak ada. Dah lah tak ada. Dan ambo belajar dengan arwah Pak Kukama. Jadi situlah perjalanan tu ambo reka-reka tu. Reka-reka. Okey. Tu dia tu. Jadi panjang perjalanan tu rekah tu. Rekah tu. Rekah kalau detail tak tahu lah. Kalau detail kok tak tutup jadi tak tutup gini. Rasanya kena sambung esok pula. Jadi dok. Kita kecek pasal perjalanan Abdi dok. Lepas tu kita nak tanya lagu mana Abdi ni? Dalam DK Abdi boleh kena dengan Cik Dek Agensi sebab kita tahu Cik Dek Agensi ni rapat dengan penggiat seni, dia akrab. Setiap gapo event dia pun dia ada semua. DK Barat lagu mana boleh kena mula-mula siapa kolon ni. Cerita ni sedap. Cerita ni memang sedap dan cerita ni cukup menarik. Cuma ambo malah jawab lagi ambo rasa ambo nak berehat dulu sebentar. Nak berehat dulu sebentar sebab ambo jawab banyak doa dah ni. Kalau nak dengar kena tunggu sebentar lagi ambo jawab. Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Sekali lagi kita kembali di podcast Cik Dek Agensi untuk renew road tax dan insurans, destinasi perlindungan kenderaan anda. Kita masih lagi bersama dengan Fadil Turbo di podcast kita pada hari ini. Jadi kita sambung tadi lah Fadil. Ya. Kita sambung tadi dok. Ceritanya lagu mana Fadil boleh kena Cik Dek Agensi ni sebabnya apa ni kita dalam DK ni kita sudah tahu dah. Cik Dek Agensi ni memang rapat dengan anak seni, dengan DK Barat, dengan kesenian kedai kebudayaan lah. Betul. Lagu mana Abdi? Cerita permulaan. Abdi kata cerita tu sedap sangat tu. Sedap. Cerita ni sedap. Memang sedap cerita ni. Kena sedap ngerti Abdi. Jadi untuk part 2 Part 2 dah ni. Part 2 bersama dengan Ambo. Agak tadi jelas berlaku lah Ambo serekah yang mungkin. DT molek dah tadi tu. DT dah. Jadi Ambo bersama dengan Cik Dek Agensi ni sebenarnya melalui sahabat Ambo jugalah. Ise lah. Ise. Dia Ise sama Ise. Ise sama Ise. Jadi Ise ada balik Kelantan. Ise ada balik Kelantan. Dia Ambo Cik Dek Agensi ni Ambo kenal lama dah. Moga Ambo duk round kau ni macam ni Pak Ambo memang Ambo biasa buka kedai kasut gapo situ. Lepas tu Hisham Mokhtar tu biasa duk pergi beli kasut kedai Ambo. Gitu. Permulaan Ambo kenal dengan Ise lah. Dengan Ise Hisham Mokhtar ni. Hisham Mokhtar ni. Mula-mula dia nak kecek pasal event. Nak kecek pasal event. Jadi kecek lah pasal event. Dalam kecek pasal event, kita kecek pasal marketing. Masa tu Ambo pun ada juga di sebuah syarikat Ambo sebagai marketing juga, marketing department juga. Jadi Ambo pun berkongsi idea. Berkongsi musik aku sikit. Nak buat lah
persembahan DK Barat. Bila nak buat persembahan DK Barat ni, Isai Mokhtar ni, dia suka mencari orang yang credibility sebagai boleh menampilkan dan boleh tarik kerak untuk orang mari secara lebih dekat. Jadi dia kata, kalau boleh, kawan nak demo ada sekali dia dalam program kahwin. Masa tu kena ada. Ni nak orang lebih rapat ni. Lebih rapat. Sebelum ni kena ada lah. Kena ada. Belum. Siapa dia tak kena Aisyah Mokhtar dalam macam ni. Tu lah. Kalau tak kena Aisyah Mokhtar dalam macam ni, boleh tukar IC ya. Tukar IC. Hidup sabuh. Tak sudah senang je hidup sabuh. Aisyah Mokhtar ni orang mudah bahasa senekir ke dah. Betul. Dan ambo pun tengok dah. Perjalanan Cik Dik agensi ni bersama dengan Aisyah Mokhtar ni banyak turun pada membantu masyarakat. Ambo mula-mula ambo nak kata, wakil rakyat kakak ni. Tak. Ambo nak kata dia. Tapi ambo nak tanya tak gamuk. Tak gamuk. Sebabnya ada rumah terbakar dia pergi. Dia siapa? Ada orang sakit. Dia siapa? Ada kesusahan masyarakat kawasan sekitar dia pergi. Dia pergi bukan pergi saja. Jadi dia bawa benda-benda baku makan ni. Lepas tu dia olah siapa tak tahu lah. Siapa tu surat kau PT hamba tak tanya lah. PT sekali dia. Dia masa hamba nak boleh kau rapat tu, hamba bincang pasal program Cik Dik agensi di dataran Kemahkotaan Aceh. Situlah kita ada macam collaboration jugalah. Kalau boleh saya nak buat gini. Dia ni adalah walaupun dia CEO, dia tahu dah sebenarnya hak kita nak kecek tu apa dia, tapi dia mengiyakan benda hak kita royak tu. Siapa kita dia belum ramu. Kata ya Allah ni Isai kita tak Isai ni dia tahu dah sebenarnya marketing ni muka bisa dia pada kita. Yalah. Dia lama dah. Tapi bila kita royak sesuatu benda tu dia take note. Okey ambil dah. Dia suruh budak dia tanda-tanda. Tanda kepada dia hak pada royak ni tanda. Jadi situlah kita pun berhubung berkait rapat dia juga semua kereta-kereta semua kereta pula dah. Kereta yang ambo ada tu banyak kereta ada. Tak ada. Maybe ambo tu ambo sambut taksi ni sama. Tak ada mampu lama, bo nak mampu sekerak ambo telefon lalu. Dia ambo paling menarik sekali. Mudah bahasa senekir tu. Mudah. Boh. Ambo nak sambut rotek kereta mentah. Rotek kereta ambo nak mampu dah esok. Okey, beres dah mobil masuk kahwin 2 jam. Tak ada 2 jam. Tak ada 2 jam. Tak ada 2 jam. 30 minit tu, nyata beres dah. Tak, dengar dia ni betul tak? Nak celah sikit lah dia. Dengar dia, kita tukar nama kereta 5 minit. Itulah katanya, mudah bahasa senekir. Mudah bahasa senekir ko. WhatsApp ni. Kita WhatsApp. Siap dah. Kata demo siap dah. Demo kata 2 jam kahwin tak ada lagi nak urus cara PT. Cara apa kat PT. Tu sedap dengar tu. Cara apa kat PT. Tapi dengar demo je dia tu. Dengar orang lain. Dengar orang lain tu. Kena cepat PT dulu dia tu. Muka demo kahwin tahu dah. Kalau demo tak payah kahwin pergi bakar. Muka tahu dah rumah mana. Dah rumah mana. Jadi bab-bab urusan gitulah yang menjadi ambo lebih rapat, ambo lebih duduk dalam Cik Dik agensi. Ambo bukan mari nak tukar nak bayar rotek kerana ambo nak kau cabut tap tu wadah. Ambo mari kerana ambo tahu bila ambo buat rotek dengan Cik Dik agensi, ambo bayar insurans dengan Cik Dik agensi, sekurang-kurangnya duit ambo tu juga adalah mengalir untuk saham akhirat dengan kebaikan-kebaikan, dengan bantuan-bantuan yang Cik Dik agensi buat. Kata tidak kata raik dengan gitu dok lah. Dok, maknanya dengan persen hok Cik Dik agensi ambil daripada ambo tu, Cik Dik agensi kongsi kepada orang-orang yang susah. Betul. Jadi daripada situ ambo terdetik ada jugalah hasil daripada duit aku pergi bayar tu siapa juga kat orang-orang susah. Gitu meh. Jadi untuk nak kaitan dengan DK pula, Cik Dik agensi ni dia banyak tanya program nak susun lagu mana, apa dia yang perlu buat. Padahal dia ada dah tentatif program dia. Dia ada tapi dia meraihkan. Meraihkan kita. Meraihkan kita tu siapalah kau hari ni. Memang amba berhubung semua lah. Betul. Kalau tak ada dari segi rotek insurans, pasal JBJ. Nak tukar nama, ambo tanya dia. Kena sama, ambo tanya dia. Saya tak boleh saya. Kahwin kena sama, dia ada tak cara bagaimana untuk nak menyelesaikan masalah ni. Gini,
kawe boleh bui idea ke demo. Dan seterusnya demo buat lah. Dia pun bui. Langkah pertama demo pergi JPJ. Okey, demo pergi JPJ, demo ambil lah surat mahkamah. Dia akan bui tarikh mahkamah ke demo. Siapa masa demo kena pergi mahkamah. Naik mahkamah. Akhir jatuh ke hukum berapa-berapa. Maknanya kita tak kekok. Jadi dia boleh sure ke satu persatu. Situlah keakraban pada Turbo bersama dengan Check the Agency. Tu dia. Dak. Okey Abdi, kita beralih kepada soalan seterusnya boleh Abdi? Ya. Nak tanyalah. Pada Turbo ni orang kenal dengan DK. Orang kenal dengan tukang karut. Kalau tidak Abdi jadi tukang karut, tidak jadi pendekir, gapo dia? Siapa pada Turbo lah ni? Ni ramai juga orang tak tahu. Saya ni sebenarnya daripada dulu lagi niat klik Kelantan nak jadi orang DK. Nak jadi orang DK. Seandainya tak jadi orang DK. Tak jadi orang DK. Gapo dah. Jadi gapo? Okay, ada kau jadi lawyer ke? Lawyer jadi ke? Lawyer ke apa? Lawyer buruk. Duk pota ni dah. Ngarut kan jadi lawyer buruk. Lawyer buruk mesti. Jadi ambo sebenarnya satu masa ambo DK pada tahun 2007 ambo ayat tadi kita nak berbalik semula dah. Berbalik ke 2007 semula. Berbalik pada 2007 ambo teraja dia DK dan masa tu kehidupan ambo sangat-sangat susah lah. Ni jaga orang tahu dah. Dia dalam mana-mana podcast ambo tak pernah bercerita. Tak pernah bercerita lagi. Wak Imah dalam podcast yang paling besar sekali ambo pernah masuk pun tak pernah cerita. Tak pernah cerita dan ni eksklusif bersama podcast Check the Agency lah. Kehidupan ambo masa ambo balik Kelantan masa tu ambo agak lemah lah dengan dari segi kehidupan keuangan masa tu. Ambo ada anak seorang, anak saudara ambo masa tu. Dan ambo pernah satu ketika tu ambo tak boleh nak beli susu anak. Masya Allah. Ambo tak boleh nak beli susu anak. Ambo tak boleh nak beli pamper anak. Masa tu anak ambo dalam umur berapa tahun? 3-4 tahun gitu lah. Masih lagi memerlukan banyak keuangan masa lah. tu. Sampai satu masa ambo terpaksa jual besi buruk. Jual besi buruk? Ngutik besi buruk. Allah. Jual besi buruk. Jadi nak ayaknya masa tu ambo sampai satu tahap give up dah untuk nak jadi orang DK. Sebab orang tak kenal ambo masa tu. Ambo balik dalam telefon ambo. Semua kenali ambo daripada Kuala Lumpur. Semua kenali ambo daripada Kuala Lumpur. Ambo tak tahu nak kontak siapa dia. Tak ada di Kelantan? Tak ada. Ambo nak tanya, nak kerja, nak gapo tak ada. Dia berlakulah juga masa tu dah duit tak ada dah. Duit tak ada. Dia berlaku jugalah masa tu kereta tak boleh nak bayar. Allah. Kereta orang nak tarik masa tu. Ambo pakai kereta Wira masa tu. Kereta siapa orang nak tarik. Dan ambo pun proses ambo jual kereta. Dan duduk dalam keadaan yang sibuk tertekan. Memang cukup lemah lah masa tu. Lemah. Sampai ke satu tahap ambo tak boleh nak beli susu, tak boleh nak beli pepah anak. Ambo tak gata ke mak ayah ambo sebab ambo tahu mak ayah ambo pun orang yang susah. Tetapi walaupun ambo dalam keadaan give up, ambo tetap bersemangat. Time DK ambo tak pernah orang tengok ambo ada masalah. Time DK kita DK. Time DK kita DK. Ambo pernah pergi dengan motor orang hantar. Ambo tak ada kenderaan dah masa tu. Pergi dengan motor orang hantar. Pergi dengan motor orang hantar. Orang hantar gendong dengan motor pergi situ, pergi sini, pergi situ, pergi sini. Harga RM10 apa ambo pergi DK masa tu. Harga RM10? Ambo pernah dapat bayar RM10 masa tu. Masya Allah. Ambo pergi DK. Ni antara momen-momen yang kalau ambo ingat balik, memang ambo rasa sebok lah. Tapi bukan ambo nak meraih simpati. Betul. Untuk nak menjadikan satu inspirasi juga kepada semua pendengar-pendengar. Kerana kita susah sebab siapa dia bui. Sebab Tuhan bui. Tuhan uji kita. Susah ni Tuhan uji. Dia senang pun Tuhan uji. Jadi kalau siapa-siapa rasa dia tu dalam kesusahan, satu je benda untuk kita nak suruh jadi kuat. Amir tahu ke apa dia? Apa dia?
Masa ambo tengah kotek-kotek besi, ambo nak pergi jual besi buruk gapung, tak ambo nak beli susu ke anak ni. Allah. Nah, ambo nak beli susu ke anak. Ambo gilah dengan motor sepupu. Ambo buh dalam raga, ambo pergi dengan motor sepupu. Pergi jual. Nak pergi jual. Nak pergi jual. Dalam perjalanan ni ambo nak pergi jual. Ambo berhenti, masa tu ambo nak pergi jual di Tanah Merah. Daripada Telekung. Daripada Telekung. Oh, jauh. Ambo nak pergi jual di Tanah Merah. Dengan motor. Dengan motor. Motor sepupu. Motor sepupu. Motor sepupu. Ambo tak ada ke satu masa tu. Tu saat ambo rasa antara titik terendah ambo. Dalam perjalanan ni ambo pergi, ambo tengok orang Tino gendong anak sekolah dengan motor Honda 8 bolak mapuh tengah jalan habis minyak. Tapi ambo malah nak cerita siapa-siapa, dia sampai kali ni pun ambo masih lagi kenal dia. Dia pun masih lagi kenal ambo. Ambo berhenti bila-bila ambo bawa besi. Ambo ada duit masa tu $1.5 dalam poket. $1.5 ambo ada duit dalam poket masa tu. Ambo pun berhenti. Kak, mana kak? Baknya anak hok kecil duduk dalam raga. Mak tolak motor. Anak hok dua orang lagi tu duduk lek belakang motor. Duduk ikut jalan lah. Ambo berhenti. Gana kak? Dia kata, tak ada gapo. Biasalah ni rasanya macam habis minyak kali, dia kata. Orang kata, lepas tu mana kedai mari ambo pergi tolak. Dia kata biar rumah dekat dah. Biar rumah dekat dah. Dia kata tak apa, kita tak apa kak. Nyanyi ke anak. Kita nyanyi ke anak dia. Mula-mula sekali nyanyi ke anak. Kata gini kak. Kak awak mari duit kita. Kita tolong pergi beli minyak. Lillahi ta'ala kita bukan nak ambil duit kak. Kalau kak tak percaya kita tinggal isi saya ke kak. Kita pergi beli minyak. Kak tunggu sini kita buat mari. Cuma kita nak duit daripada kak. Nak duit yang nak pergi beli minyak lah. Kita rayak lah. Kitanya duit duduk dalam bank. Kak tak boleh nak cocok. Padahal kita ada duit $1.5. Ada $1.5. Dia pun kata tak apa, biarlah. Kak ambil IC saya. Kak tak percaya. Mari saya pergi beli. Dia pun rayak. Dia kata biarlah kak pun tak ada duit lagi ni lah ni. Dia kata kak tak ada duit lagi lah ni. Rumah dekat dah, tak apalah. Dia kata biarlah. Jadi ambo pun terfikir, ada lagi orang susah pada aku. Tak ada duit. Dia tak ada duit langsung. Dia tak ada duit langsung. Kita ada $1.5. Ada ikut $1.5 Lepas tu aku nak mikir masa tu minyak boleh beli kot seria. Boleh beli lagi? Boleh beli. Tapi minyak motor pupu tu pun tak apa nak jenis mana dah. Salah ke kedai besi borok tutup. Bala. Awak tak apa lagi ni agak. Ambo pergi cari minyak dulu. Mana kedai sini ada? Dia pun royak masuk ke kapur gini. Dia nak sangat tapi dia tak ada duit. Allah. Ambo pergi. Temukan Honda bolak. Honda kak dia panggil. Minyak seria dah. Ambo pergi kedai. Kedai tu dia jual minyak go seria 18+. Ambo ada $1.5. Kata sudah gila. Kata kak, bubuk seria kak kita nak buat cuci enjin, nak buat beki motor. Kayak pakai minyak petrol. Nak buat cuci blok motor. Nak buat servis enjin motor lah. Kita tak sebanyak buat kena. Aduh. Dia pun kata sudah botol mana. Kata bubuk dalam sopik apa. Kita ingat dia bubuk dalam sopik gula hak tembak kilo. Masa tu dia bubuk dalam tu dia ikat. Sopik skala lah. Sopik kilo gula tu. Dia bubuk gas seria. Banyak juga masa tu. Pergi ambo pun pergi. Ambo pergi tu, pelah lagi kak tu duduk gelek motor. Dia kata dekat rumah. Rupa-rupa rumah dia jauh lagi, meh. Jauh lagi. Kita tanya anak dia, adik duduk mana? Anak dia duduk gini, adik duduk mana? Jauh kau, dekat lah. Dia pun tunjuk balik ni, maknanya jauh. Jadi kita buat tahu ni kak, ambil ni. Nyanyi ke anak atau panas-panas. Dia bubuh, kita tolong bubuh. Kita tolong bubuh minyak dalam sopik tadi tu. Bubuh. Tak mahu tu perlu. Dia kata, nanti minggu-minggu depan lelaki kita boleh duit gak, kita boleh dia lagi komik ke Kelantan ke boleh gaji kerja ke dia tak lagi kita cik abang kita boleh duit kita boleh. Kata gini kak, ambo sedekah ke kak tak ada duit langsung, ambo tak apa ambo ada duit, ambo ada sama ada sama jadi nak royaknya
Kita walaupun kita rasa kita susah, kita kena tengok orang lain susah pada kita lagi. Barulah kita serah, ada lagi orang susah pada aku. Jadi situlah ambo kata bukan tu hewi aku paling susah. Tu hewi ada lagi orang paling susah sebab orang tu tak ada duit sehabuk, aku ada sia setengah. Aku boleh lagi bui duit minyak dia. Ambo pergi kedai besi buruk. Ambo jual. Buka kedai tu buka lah, ambo jual. Ambo jual masa tu, ambo ingat ambo boleh 15 riyal lebih lah. 15 riyal duit. 15 riyal? 15 riyal. Ambo boleh 15 riyal. Banyak Banyak banyak. Duit dalam gon ni. Dalam gon ni banyak. Capa lah dengan ten dia suku-suku lah. Ten air ke apa. Baris pepak-pepak kereta ke apa banyak. Kutik-kutik. Kutik. Boleh 15 riyal. Boleh 15 riyal. Ambo pun, lega. Yang pertama sekali, ambo gisi minyak motor tu. Takut dah mampu pokat tu tak ada. Ambo gisi minyak motor. Lepas tu ambo pergi kedai. Ambo beli. Ambo main kedai macam. SPN kau kerja nama. Ambo tak ingat. Dalam bandar. Masa tu 2000 apa ni? 2008 gitu lah. 2008. Ambo tengah mencari rentok. Kalau kiranya masa tu tahun ala kau milenial dah tu. 2008. Bukan zaman 90 dah. Tak. 2008. Ambo mari ambo rasa kalau tak silap SPM lah pasar raya tu. Pro mari ambo pergi cari susu laktogen. Susu anak. Susu laktogen dulu mula-mula. Ambo isi minyak dah tak ada 2 riyal. Nak minyak motor 2 riyal dah. Dengan 13 riyal lagi. Ada 13 riyal. Ambo mari sini ada duit 13 riyal setengah. Susu laktogen 13 riyal 20 sen kecil. Jadi duit ambo ada. Ada 3 sen. Ambo klik rumah. Mau letak susu. Ambil susu anak dulu. Pepper kita buat kira kare. Pepper ambo beli sasa. List keping. Duit ada 30 sen. Ambo nak royak ya. Dengan ambo rasa orang lain lagi susah. Malam tu ada orang panggil ambo pergi deke sebab arwah tu ikut Raja Sari tak boleh pergi. Deke di Batu Bala. Masa tu. Keren. So pergi deke dengan arwah Mek Irama. Pergi deke. Mek Irama tak lipat arwah Mek Irama tak lipat pergi deke. Pergi deke masa tu ambo ganti tu ikut mahal lah. Boleh 70 riyal masa tu. Banyak dia. Banyak 70 riyal dengan nama kita. Kalau arwah tu ikut pergi mungkin 100.5. Dengan nama kita. 70 riyal arwah Mek Iramawi. Jadi bermula daripada situlah hamba serah. So bantu orang betul dah hak cedek buat tu. Betul. Yang kedua, kita susah. Bukan kita yang paling susah. Bukan kita yang titik paling rendah. Betul. Ada lagi orang bawah pada kita. Betul. Susah pada kita lagi. Jadi untuk pendengar-pendengar dan penonton-penonton semua, kalau kita rasa kita susah, jangan anggap kita orang yang paling susah. Kita kena anggap Allah beri kita susah setara ni. Orang yang lain banyak lagi yang susah pada kita. Betul. Dan jangan lupa juga duit yang kita ada, walaupun kita bersedekah, kalau kita bantu orang, Allah tak akan miskin ke kita kerana kita sedekah ke orang. Kena ingat. Jadi kecek pasal bantu ni dia. Ya. Saya pernah cerita lah sikit tak? Pernah lah sekali saya ni hari tu ada orang minta derma ke apa dia. Tapi kita tak kira lah ikut dia minta derma ke apa. Saya beri 10 riyal. Betul lah PT ada dia beri 10 riyal. Duk tak banyak minit. Dalam bui tengah hari ni petai kare boleh dah 100.5. Itulah kata maknanya kadang-kadang kita tak nampak so lagi rezeki ni dia bukan melalui duit saja. Hamba nampak gini so lagi. Betul. Dalam hamba tak ada duit, dalam hamba kesepitan kehidupan, Tuhan tak pernah uji hamba, anak hamba kena pergi masuk uak, anak hamba kena beli ubat. Bermakna tu adalah rezeki yang paling besar. Juga. Tuhan beri kesihatan kepada anak, kepada bini, kepada hamba, kepada mak, kepada ayah. Hamba tak kena mikir bagaimana untuk hamba cari duit untuk nak menyelesaikan masalah kesihatan. Sedangkan hamba tengok orang lain dengan terlantar, dengan sakit, sakit kronik, sehingga ke Tuhan uji duit pula tak ada. Okey, hamba tak gitu. Bermakna tu juga adalah rezeki yang Tuhan suruh mu nampak. Aku widah rezeki kamu, mung je kata tak ada rezeki. Aku wi anak mu sakit. Aku wi bini mu sakit. Aku wi mu sakit dok. Jadi tu adalah rezeki dan juga nikmat yang paling besar Tuhan beri. Hamba bermula pada situ hamba tak era dah. Hamba bukan orang susah. Hamba bukan orang susah. Bermula daripada situ tu hamba usaha. Sapalah hamba jadi pada turbo.
Jadi Fadil Turbo. Tak senang juga susah juga. Tapi nak ayatnya jadi Fadil Turbo lah. Jadi Fadil Turbo lah. Gitu. Jadi kalau bukan orang DK itulah Fadil Turbo. Kalau bukan orang DK, ambo ni tak tahu duduk mana. Tak tahu duduk mana. Dia nak ayat rezeki ambo juga. Ambo jadi jugalah salah seorang penjawat awal. Penjawat awal. Di sebuah agensi yang bernama Kesedah di bawah Kementerian Law ni lah. Kementerian Law ni KKDW. Masa ambo dulu KPLB. Jadi Law ni KKDW. Gitulah perjalanan kehidupan ambo. Kalau ambo tak jadi orang DK, ambo tak tahu nak jadi apa. Jadi cerita tak ada apa cerita tak ada tu. Abdi rasanya dengan kita sendiri pun Abdi tak pernah cerita lagi. Tak pernah. Tapi ni dalam podcast Cik Adik Agensi. Ya. First time kita dengar Abdi kutip si buku. Betul. Abdi kata kena tarik. Betul. Ada sias tengok dalam poket. Betul. Tak pernah. Orang kata dengar Fadil Turbo cerita dia ni. Mari orang kata setahun ni mau susah. Setahun ni mau tak boleh nak beli. Ada sias tengok ni. Dahsyat. Dia hamba pernah buat live. Hamba pernah cerita dalam live benda ni. Cuma masa tu hamba tak boleh nak terlalu fokus sangat. Sebab hamba tak boleh nak bercerita bila hamba ingat balik. Saat ni tu hamba rekah-rekah ya. Jadi emosi. Kalau hamba nak cerita sedetailnya seperti hamba cerita dalam live, tak boleh. Tak boleh. Masa tu lah hamba naik view banyak. Sebab ramai orang nak tahu kan. Jadi hamba pun tak boleh nak buat live mana, tak boleh nak kecek mana. Hamba stop live. Jadi hamba sebenarnya bukan nak ambil simpati. Betul. Hamba nak beri inspirasi. Nak beri inspirasi kepada pendengar-pendengar. Betul. Jadi kita susah lah ni, tak semestinya kita akan susah selama-lamanya. Jadi gitulah Budi. Lebih kurang tak. Kita tinggal dululah. Orang kata kisah-kisah kata sedih. Nak tanya. Selain pada DK, selain pada mengarut, selain pada dalam seni Kelantan ni, Abdi juga sebagai komposer. Ni cerita ala kau sedap sikit ni. Ala kau sedap sikit ni tak. Abdi seorang komposer, seorang penulis. Orang kata kedua-dua pencipta dan penulis tak. Jadi lagu mana hari tu Abdi pernah memenangi anugerah Industri Music AIM 2024. AIM 24. AIM 24 kan. Jadi satu anugerah yang berprestij lah. Betul. Satu orang kata pencapaian yang cukup bangga. Dengan lagunya Cinta Setanah Bisa, Best Babe. Betul. Lagu mana orang kata apa panggil, lagu mana Abdi boleh mikir sampai tahap tu, boleh mikir nak buat lagu Best Babe. Lagu mana? Ceritalah sikit sebanyak Abdi. Okey. Untuk anugerah AIM tu sebenarnya tak terdetik pun dalam hati nak siapa kau tahap tu. Sebabnya ambo ni sebenarnya sepambo ayat tadi, ambo dia lima ni ambo rasa ambo boleh ngarut dah spontan, tapi tak tahu betul ke tak. Jadi dalam nak menghasilkan seni lagu untuk Kelantan ni sebenarnya dia kena tahu, sebab lagu Kelantan dia tidak sama dengan lagu pop. Betul. Lagu-lagu sebelah luar dia tak sama. Sebab dia memerlukan rima pantun, dia memerlukan satu penceritaan. Lepas tu masa tu hamba pernah dah buat lagu yang pertama. Lagu pertama hamba buatnya lagu Nur Sasabila. Nur Sasabila ni hamba buat masa duduk di Kuala Lumpur. Nur Sasabila ni anak hamba. Anak sulung. Jadi lagu tu hamba terbitkan dalam CD pada tahun 2016. Ada dalam CD. Tapi dia tidak menjadi ni dalam pasal bukan genre dia dah masa tu. Bukan genre masa dia. Hamba buat tahun 99 2000 dulu tu, genre dia lagu tu. Dekir dulu. Lagu Dek Nur Salsabila, wahai anakku sayang, dengarlah ayahmu nak berpesan, belajar pandai-pandai, bui cerah masa depan. Bila adik besar, harap ayah boleh tupai. Dia lagu nasihat. Lagu nasihat. Lagu nasihat. Lagu pertama tu. Itu adalah merupakan lagu yang pertama saya tulis lirik. Lagu tu lagu Hindustan. Lagu Hindustan. Lirik.
Yang ambo tulis lirik adalah lagu yang pertama bagi ambo tulis lirik. Dan mari ambo pun duduklah dalam industri CD. Dalam industri CD, so album hok dalam Atik Production tu boleh kata ke 80% lirik ambo buat. Dalam Atik Production. Salinda, Dik Wani, Sapria, geramah lah. Dalam tu masa tu 80% ambo buat. 20% lagi tu capu-capu. Okay, sendiri Tok Ki. Tok Ki tu baik juga dengan Cik Dik agensi ni. Tok Ki ke. Jadi masa tu tak nampak lagi. Orang tak nampak lagi ambo sebagai penulis, pencipta. Sebab masa tu ramai lagi orang-orang di Kelantan ni macam arwah Pak Kukama. Lagu-lagu dia meletup. Kalau sebelum tu arwah Mono BA. Lagu meletup sajalah. Dan ambo cuba usaha untuk buat lagu Kelantan. Dan orang nampak bakat ambo. Menghasilkan lagu-lagu Kelantan banyak hok boleh didengar. Orang pun sedap, orang setuju. Masa tu tak ada lagi pencipta lagu, banyak pencipta lirik. Lagu tu sadare. Jadi ambo cuba alihkan untuk ambo cipta lagu skemo. Lagu dalam CD pun ada dah ambo cipta sendiri. Lagu gede lagi ambo cipta sendiri dalam CD. Banyak ah. Lagu yang bukan kata sadare. Lama sampalah satu label music kalau lupa ataupun MVM Music masa tu. Panggil ambo untuk kolaborasi dengan KU Studio. Dia suruh buat lagu dan juga buat lirik untuk penyanyi Kelantan. Ambo dah lah buat untuk Rock Kapila duet dengan Baby Acha, lagu Joget DK buat itu. Joget DK buat itu bersama dengan Baby Acha. Lepas tu DK Rambung berapa dia tak ingat dah. Banyak juga itu. Banyak. Lepas tu GTB Geng Takut Bini nyanyi Mekhiari Kapila. Tu kepada label besar dah lah tu. Label MVM lah. Dia lama Nova Music buka Kijang Music cari pula ambo untuk nak kolaborasi lagu Cinta Setanda Pisau. Cinta Setanda Pisau. Jadi ambo pun cubalah carilah lagu mana cara nak buat nak buik benda tu penyanyinya dia ni dah ambo tahu. Dia tertubiklah idea. Sebenarnya lagu tu ambo nak khusus kepada dalam TikTok je. Tu ya tu lirik best of babe apa tapi menjadi fenomena terbuka jauh lah. Dan alhamdulillah ambo rekah ke lagu tu mendapat tempat kepada pendengar dan juga menjadi satu fenomena dan ada anugerah AIM ambo pergi bukan untuk nak ambil hadiah. Ambo pergi untuk nak tengok suasana saja sebab dia ambo dijemput ambo sampai dan ni pengalaman ambo bila ambo sampai di Kamera Highland masa tu ambo tak tahu ambo tak pernah jalan di red carpet. Dia kena make up lah. Dia mana itu tadi? Kamera Highland. Di Gaperia ambo tak ingat dah. Di Kamera Highland lah masa tu tapi tak ingat dah 3 period masa tu. Ambo pergi tu masuk red carpet ini ada lepas tu ambo duduk belakang sekali. Ambo tak saya duduk depan sebab ambo tahu lagu ambo ni tak sehebat nak tanding dengan Siti Nurhaliza. Ramalah nama-nama besar penciptaan daripada Datuk M. Nasir. Bila umur pemenang. Dia ada top 5 kan? Top 5 okey. Pemenangnya Cinta Setandang Pisang. Lagu ciptaan Eddie Hamid. Tulisan Wadi Turbo. Biar betul ni. Kayak gaming. Sebab tu kalau siapa tengok TV live masa tu. Ambo lama lagi. Ambo lama nak beli kau siapa. Ambo duduk ujung kali. Ambo ni jaga nak klik. Jaga nak klik. Wayak dah. Kita nak klik dah. Lepas habis umum ni kita nak klik dah. Tak jadi klik. Lagu benda naik. Ambil trofi gapo gitu ke ni. Rasa itulah anugerah paling besar paling besar. Rapat G lah kita. Rapat G tu. Anugerah tu kakak terbaik. Gapo tu terbesar pada kita. Terbesar pada kita. Orang DK. Orang terbesar untuk pencipta ni. Rasa bangga Rasa bangga jadi anak Kelantan. Sebab tu dalam ucapan ambo tak boleh nak kecek Gaperia. Ambo jadi belum masa tu. Jadi tak tahu gapo. Set kita jangan pecah tu. Tu yang hot topic. Alah gila kata inilah antara satu dia panggil satu perasaan yang ambo tak boleh nak gambar ke daripada ambo ni cerita ambo tak di cerita daripada titik terendah ambo, siapa ke ambo duduk di situ tu ambo rasa
ni kalau aku tak khabar, Hmm. kalau aku masih lagi sombong, aku masih lagi aku tak ingat siapa dia hak bui, mungkin Tuhan akan uji aku rendah lagi daripada Lebih berat titik lagi. terendah. Duduk situ meh. Habis ambo duduk situ meh. Jadi tu dulu lagu Best of Babe pun orang kata sudah memenangi anugerah AIM 24. Betul. Jadi sambung dengan dia Abdi. Ya. Adik saya habis sore. Adik saya habis sore ni sekarang lo ni fenomena. Fenomena meh belah-belah juta dah meh. Fenomena. Oh. Jadi lagu mana Abdi adakah Abdi mikir oi lagu ni netuk ni. Lagu ni jadi ni. Kau macam tidak dijangka juga lagu mana cerita dia. Masa lagu ni buat, masa boleh lagu ni. Bila kita dengar kita rasa lagu ni sedap ni, tapi mana chorus dah itu kan. Tapi tak apa, kita buat lu. Kita beki lirik banyak dah lagu tu ada tu. Banyak dah, cuma kita mana tepat suara dia adalah tepat full 100% kita tukar ke apa. Kerak bubuh tambah gila studio untuk nak rekod. Masa tu lah baru jumpa betul-betul melodi tepat kick tu. Sayalah kau adik sore. Situ. Sayalah kau adik sore. Situ jumpa apa ni melodi situ, barulah kita berkata. Masa tu kita balas banyak juga dengan Adi Amik dalam studio. Adi Amik pun tengok ni podcast kita ni. InsyaAllah. Dia manja ke apa kita. Dia tengok belakang ni. Tengok belakang. Dia kata, tak boleh kita nak cari tempat kick sikit. Dia kata boleh. Kita kecek dengan Abedi. Tak apa lirik kita tukar. Jangan gosing. Lirik kita mau dia fight malam ni lalu. Bila jumpa tempat dia ambil wak. Jadi Ustaz. jadi Nostan. Tak boleh tu gitu tu. Dia apa buat pula? Lepas tu perut dia sambung Ile. Ni jadi Kaya pula. Kaya kata okey, Ida relax dulu. Kita buat sekali lah. Siapa-siapa tak siapa bawa. Okey, Ida ready. Apa melodi molek, cari mood comel, nak one shoot lah. Nak one shoot lah. Jadi tak jadi buat asal. Kita pun cari lirik. Okey, demo cari lirik. Korang lirik. Kita kena makan dah. Nak ambil atas tajuk cerita lalu dah. Atas tajuk lagu lalu dah. Adik saya habis sore. Jadi kita pun jumpa. Sayalah kau adik sore. Kena dengan tajuk lalu dah. Kena dengan tajuk lalu dah. Okey, baik. Kita lock situ. Okey, dah pun masuk duk relax. Dengan dia satu. Dengan dia. Okey, 1, 2, 3. Siapa tu patut. Tong, dia pergi siapa? Kata dia pergi belum kamu. Dia belum kamu. Kau siapa? Okey, cukup. Kayu kata bawa. Berhenti. Berhenti. Jadi. Tubik. Tubik dalam rekod ni. Okey, tubik luar becek. Kita pun, sedap lagu ni, kita ajak Kadi. Kayu kata, jangan royak sedap. Kayu kata. Wak tak tahu. Ya. Tapi alhamdulillah rezeki tu bui lagu ni juga menjadi satu fenomena juga kepada semua peminat-peminat lagu-lagu nyanyi. Bukan lagu dikir dah, bukan lagu Kelantan dah lagu bukan kata orang minat lagu dikir, orang minat lagu daerah dok dah. Lo ni orang minat lagu-lagu dah. Betul. Jadi lagu Kelantan ni juga setanding dah dengan lagu-lagu sebelah luar. Dan juga kalau kita tengok Sony Music ke apa kan, dengan Makan Rosalinda ke apa nyanyi lagu Kelantan. Lo ni jadi tu kata semakin melebar sayap dah lah lagu Kelantan ni. Okey Abdi, kita adik saya habis sore tu. Ya. Lagu mana AIM 25 ni? Adakah adik saya habis sore pula? Ataupun lagu mana harapan Abdi? Abdi rasa lagu mana? Untuk harapan tu ada sama. Mesti ada. Cita-cita tu ada sama. Sebab kita sebagai manusia tidak pernah puas dengan gapo dia yang kita ada. Kita ada 100, kita nak ada 500.
Kita ada 500, kita nak ada 5,000. Betul. Kita bermula daripada kaki 5, kita nak ada kedah. Daripada kedah kita nak ada bangunan. Daripada bangunan kita nak ada wisma. Itu adalah impian. Dan juga realiti setiap manusia dia tak boleh lari dah. Supaya juga jadi agensi tu. Supaya juga jadi agensi bermula dengan orang kata 2 orang customer. 2 orang sehari. 2 orang sehari. Hamba tengok dalam podcast minggu lepas. Amir buat dengan dia. Mana tu Amir buat tu? Di pejabat jadi agensi. Pejabat sini juga lah. Sini juga. Sini juga. Apa ni? Daripada 2 orang nak 10, daripada 10 nak 100, daripada 100 nak 1000. Tapi siapa dia kata siapa satu tahap 100 butir sehari. 100 urusan sehari. 100 urusan sehari ni orang kata satu tahap yang cukup berjaya. Tapi kalau kita tanya credit agency, saya dia mana dok? Siapa ko 5,000 urusan sehari? No. Semua orang no. Sebab tu impian kita. Jadi hamba pun ada impian juga. Kalau boleh bukan setakat adik saya habis sore lagu-lagu lain pun kalau boleh nak belakang tak sewi kau lain. Tapi Tuhan menentukan dah. Tuhan menentukan dah. Mu boleh setakat ni ya. Lain dak lah. Sebab tu hamba Tuhan tak beri anak gerah suara sedap kan hamba. Tuhan tak beri. Mu boleh nyanyi setakat ni ya mu. Mu tak boleh nyanyi, mu nak letas suara ame jaga mah tak boleh. Tuhan beri dah. Mu hanya boleh. Kita tak boleh. Supaya kita juga boleh. Kita boleh nyanyi, kita tak boleh nak jadi penulis. Iyalah. Kita tak boleh jadi karut. Tuhan beri gitu. Tuhan beri gitu dah. Jadi impian dan harapan hambanya semoga ada rezeki lagi lah selepas pada ni. Tak tahulah dengan siapa-siapa pun ikutlah. Maknanya ada rezeki lagi selepas pada ni. Dan lagu-lagu produk, lagu-lagu pengiklanan, lagu-lagu biasa untuk YouTube, hamba buat belakang. Gitu. Jadi gitulah Bidi. Orang kata setiap yang bermula pasti akan berakhir. Setiap yang bertemu pasti akan berpisah. Betul. Setiap yang hidup pasti akan mati. Tapi kita tak mati lagi. Sebab kalau boleh kahwin nak masuk pun podcast kali lagi. Boleh. Tapi bunyi kena damai tu macam nak nyodah dah tu. Dah macam nak nyodah dah tu. Nak nyodah dah. Slow. Kalau dalam dekade nak tarik buah boleh dah tu. Ya. Jadi terima kasih Abdi kerana sudi mari di podcast Cedek Agency. Jadi minta closing silah Abdi. Okey, baik. Sebenarnya setiap kehidupan kita mempunyai satu impian dan satu kehendak. Dan kalau boleh kehendak kita itu adalah menjurus ke arah kebaikan, ke arah kemuliaan. Dan setiap perancangan kita mesti kita ada satu jadual ataupun satu tentatif untuk kita mudah untuk kita bergerak. Untuk kita nak berjalan, kita memerlukan satu kenderaan. Kenderaan yang wajib di Malaysia adalah membayar cukai jalan dan juga kita kena membayar insurans. Untuk membuat satu pilihan yang bijak, anda kena tengok di manakah sebuah syarikat ataupun company yang betul-betul boleh memberi satu impak yang cukup bermakna selepas dan juga sebelum kita renew Roadtech. Jadi pilihan yang paling tepat untuk anda adalah anda kena berurusan dengan Cedek Agency kerana Cedek Agency ini adalah satu destinasi perlindungan kenderaan anda. Kalau tak boleh lagi Roadtech free tahun ni bukan dia. Bukan dia lah. Tapi bos dia dengar masa ni. Dengar. Bos dia dengar ni. Mesti bos dia dengar ni. Mesti dia ada monitor kau jauh-jauh ni. Dia ada. Sebabnya dia duduk di masjid ni pun duduk rasa dia tengok telefon ni. Dia tengok telefon. Okey. Jadi gitulah meh untuk ucapan hamba. Sekali lagi hamba nak terima kasih banyak kepada saudara Hisham Mokhtar yang selaku CEO Cedek Agency untuk insurans dan Roadtech. Jadi hamba nak doa dan juga hamba nak minta juga rakan sahabat kita yang mana menonton, kita doakan semoga Cedek Agency terus maju dan juga berkembang dan juga Amir Jarumah dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah. Mungkin Amin. ada satu benda yang surprise juga Amir akan umumkan selepas pada ni. Semoga maju, sehat dan juga kaya raya. Semoga boleh tolong pula pada Turbo. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih pada Turbo. Terima kasih semua para penonton, para pendengar.
podcast CAD Agency. InsyaAllah kita berjumpa semula pula di lain episod, di episod yang keseterusnya. Allahu Akbar. Okey, jadi siapakah tetamu yang bakal kita jemput di episod yang keseterusnya? Orang yang cukup rapat, cukup dekat juga dengan kita, dengan masyarakat, dengan semualah orang-orang Kelantan. Jadi siapakah gerangan yang kita akan jemput? Tunggu di episod yang keseterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.